Bang, Yo. saya jumpa satu kereta Recon 2013, 10k je mileage. Berbaloi tak berbaloi? 2013? Ya. 10k mileage? Ya. Kejap, ada barang. Mak menda lah dia ni. Pek pakai ni. Relax, jangan marah-marah, gurau je. Mulai saat ini, akak-akak dengan abang-abang dah kena ingat dah, Recon tu bukan kereta baru. Cerita dia macam ni. Kenapa saya cakap macam tu? Basically, kalau macam Recon car ni, biasanya daripada Jepun yang dah tamat tempoh. So, dealer-dealer ni import car masuk ke dalam Malaysia. So, Recon car ni actually sebenarnya second hand punya kereta. So, apa isunya? Kita sekarang ni, bila kereta Recon, kita tak tahu actually condition dia macam mana. Sebenarnya, bila kereta daripada Jepun masuk ke dalam Malaysia, biasanya condition dia dah 5 tahun. So bila dah transfer masuk ke Recon, dekat port kita tak tahu berapa lama, dekat showroom kita tak tahu berapa lama, dan condition kereta pun kita tak tahu apa yang dah jadi kat kereta. Abang-abang dan kakak dah nampak kan kenapa pentingnya PPI. So bila PPI ni kita boleh inspect sama ada kereta condition macam mana. So kereta tu daripada Jepun pernah banjir ke, sebab Jepun banyak kes banjir. So daripada kes banjir tu kita boleh inspect sama ada banjir, accident. So mileage rotation pun penting. Kita nak tengok mileage rotation. Mileage ni ada rotate tak? Kadang-kadang kita tengok mileage memang rendah, harga pun rendah, tapi sebenarnya bila kita inspect gunakan PPI, kita tengok mileage dah rotate. Lepas tu surrounding kereta lah, sama ada masalah daripada segi servis, parts-parts lain. Saya dah hantar kereta dekat sini buat PPI 2 bulan lepas. Hari ni tiba-tiba bunyi. Mesti korang yang rosak kan? Apa pula kita pula yang rosak kan? So macam kita beritahu lah, kita inspect dalam 3 jam. So kita hanya test untuk test kereta dalam masa 15 minit. So in condition, kalau selepas inspection ada bunyi, so mungkin nak kena ada further checking lah. Benda tu rosak kat tangan korang. Mana korang lah yang rosak kan? Asal pula rosak kat tangan kita orang pula? So kita tengok pada condition kereta lah. So kalau ada rosak, kita beritahu ada rosak. Kalau tak ada, bermakna dalam keadaan baik. So itulah antara salah satu soalan yang kita selalu dapat bila customer hantar PPI kat sini. So abang dan akak-akak janganlah salah faham. So berapa harga PPI ni? PPI berharga RM376 sahaja. So termasuk inspection 55 poin, technician berpengalaman dan bermacam-macam lagi. Jadi jangan lupa follow kita Prestige untuk info kereta anda seterusnya.